Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya Dr. Ibrahim bin Wajiz, mewakili Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Salam Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffilat as-syayatin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud bila datangnya bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan-syaitan akan digali. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Maksudnya di sini bahawa Allah SWT memberikan kita peluang yang seluasnya untuk memperolehi syurga Allah SWT, yang mana dalam bulan Ramadan diriwayatkan bahawa amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini akan digandakan oleh Allah SWT sehingga 700 kali ganda. Manakala dalam bulan Ramadan juga Allah Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa dia? Maksudnya keinginan untuk kita melakukan kemaksiatan itu akan berkurangan, kerana pada kebiasaannya manusia apabila dia lapar, apabila dia berada keadaan letih dan penat, dia akan hilang keinginan ataupun syahwat, dia akan berkurangan. Dengan itu akan menutup pintu-pintu neraka. Selain daripada itu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi, وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ, artinya syaitan-syaitan dia belenggu. Ini juga merupakan satu rahmah daripada Allah SWT, yang mana manusia terpaksa berlawan dengan dua musuh, iaitu nafsu dan juga syaitan, maka dia akan gugur. Artinya dia akan kalah dengan hasutan dan juga godaan syaitan. Tetapi apabila Allah Ta'ala telah membelenggu syaitan, artinya kita sekarang berhadapan dengan satu musuh, iaitu nafsu, maka kita ada kekuatan untuk beribadah. Maka tidak hairanlah kenapa hari ini bila kita tengok, bila sampai bulan Ramadan, berduyun-duyun orang pergi ke surau masjid. Kenapa? Kerana kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT dengan kaedah, iaitu syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi sahabat-sahabat yang Allah SWT, di bulan Ramadan Mubarak ini, marilah kita ambil peluang untuk meningkatkan amal ibadah kita dan menjauhkan segala perkara-perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.